Okey, hari tu dia keluarkan design macam ni kan, untuk korang punya box motor ni, yang jenis travel punya kan, touring punya. Yang ni aku ambil jenis 45 liter tak silap aku. Sekarang ni dia keluarkan design yang baru guys. Sekarang ni macam-macam design ada. Dia punya striking tu lah. Kita akan unboxing yang dia bagi double box yang aku ambil ni design Mario nampak tak? Untuk dia punya box ni dia banyak design lah. Kalau yang macam ni kan, dia punya stiker saja ni. Ni semua stiker guys. Dia punya depan ni design carbon fiber memang cantik. Ada dua tangkai kat sini. Korang boleh handle macam ni. Apa yang korang akan dapat, dia punya ni tapak ni, dengan dia punya bracket ni. Dia punya skru-skru semua ni bagi lah. Untuk dia punya besi ni, monorack ni, korang kena beli sendiri lah. Ikutlah korang punya jenis motor kan. Dia ada bagi dia punya set kunci satu. Dia ada bagi dia punya cover view leather ni. Nanti korang boleh tampalkan lah. Dia ada double side tape kat sini dengan velcro ni kan. Boleh tampal kat atas. Yang belah bawah ni pun ada. Memang cantik guys. Nampak atas bawah. Dia ada macam-macam design lagi. Untuk box jenis travel kan. Harga dia memang murah. Korang boleh tekan link kat bawah.